Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada penonton kita yang sedang menonton podcast Penembang Sehat Ramadan. Okey, pada pagi ini saya moderator anda iaitu Fanny. Saya tidak seorang ya hari ini. Saya ada puan di sebelah saya yang akan mengumpas topik pada pagi ini iaitu puasa, perlu ambil ubat, ketahui caranya. Okey puan, sebelum kita teruskanlah puan. Jadi kita pun macam rasanya penonton-penonton semua ni mesti rasanya mau berkenalan lah dengan puan yang cantik molek di sebelah saya ni kan. Okey, sebelum tu saya ingin mempersilakanlah puan untuk memperkenalkan diri dan juga berapa lama sudahlah puan kerja di sini lah puan. Terima kasih Puan Fanny. Okey, saya adalah Nur Eliza, pegawai farmasi yang bertugas di Hospital Labuan. Saya telah berkhidmat di Labuan selama 6 tahun. Lamanya sudah. Okey. Lamanya. Sudah 6 tahun. Jadi 6 tahun. selama puan berpuasa di sinilah kan di Labuan 6 tahun ni. Ya. Mana yang favourite puan lah kalau untuk membeli juadah-juadah lah kan. Boleh. Of course bazar. Bazar lah. Bazar Ramadan kat bandar dengan Matrix. Wah. Favorite. Jadi kalau contoh ada penonton yang di sini yang berada di Labuan yang terserempak dengan puan ni, cakap je hello kan. Boleh. Okey, jadi kita teruskan kepada kita punya soalan lah. Kita punya slot yang pertama iaitu adakah saya rasa soalan-soalan ni selalunya ditanya oleh banyak lah kan yang penonton-penonton kita selalunya. Kalau untuk yang non-Muslim mungkin tidak masalah lah kan puan. Kalau untuk mengambil ubat time biasa macam puasa ni memang tidak masalah lah. Tapi terutamanya untuk yang beragama Islam sahajalah puan. Jadi mungkin mereka pun tertanya-tanya lah jika pesakit yang beragama Islam ni kalau sedang menerima rawatan ni bolehkah berpuasa puan? Okey. Terima kasih Puan Fanny atas soalannya. Adakah pesakit beragama Islam boleh berpuasa ataupun tidak? Okey, puasa adalah rukun Islam yang ketiga, malah ia disyariatkan menerusi firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Okey? Walau bagaimanapun, kalau seseorang Muslim tu tak mampu nak berpuasa, kita ada rukhsah iaitu kita panggil kelonggaran terhadap ketetapan hukum syarak dalam menjalani ibadah puasa. Okey, namun kewajipan nak ganti puasa yang ditinggalkan tu kita panggil sebagai qada puasa perlu dibuat pada bulan lain lah, pada hari yang lain. Okey, syarak ni akan mengharuskan pesakit untuk tinggalkan dulu puasa kalau dia tak mampu, tapi dia kena ganti the next hari lah. Okey. Yang ni termasuk dalam firman Allah jugalah di surah Al-Baqarah ya. Dan 184 cakap puasa itu diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit ataupun dalam musafir, bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka pada hari-hari yang lain. Okey. Dan dia wajib atas orang yang tak berdaya berpuasa, contoh macam tua sebagainya, untuk bayar fidyah iaitu denda bagi makan kepada orang miskin. Okey, sesiapa yang suka rela bagi fidyah lebih daripada yang ditentukan, maka itu adalah satu kebaikan lah untuk dia, dan walaupun demikian berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah kalau kamu tahu. Macam tu. Okey puan. So konsep yang kat sini yang kita nak terangkan adalah senario yang nak juga berpuasa walaupun dah dikategorikan sebagai uzur. Yang tu kita risau sebab dia akan membahayakan kesihatan lah. Okey. Sebab pesakit ni dia macam ragam. Betul. Okey. So, puasa ni kalau boleh mesti puasa. Ya, mesti penuh. Mesti penuh. Dan ada juga yang puasa, dia nak puasa, dia ubah cara pengambilan ubat tu tanpa berbincang dengan doktor ataupun ahli farmasi. Bahaya kan puan? Itu bahaya. Sangat bahaya. Itu kalau dia ubah sendiri. Ada juga yang tak makan langsung ubat. Waktu bulan puasa sebab dia takut membatalkan puasa. Ya. Yang tu kita kena berjaga-jaga, jangan macam pandai-pandai saja. Okey. Betul. So untuk pesakit-pesakit kronik especially, okey, yang ada hipertensi, diabetes, okey, yang sakit kronik dinasihatkan untuk bersedia dan rancang awal
pelan pengambilan ubat-ubatan menjelang Ramadan melalui perbincangan bersama doktor atau ahli farmasi. Okey. Digalakkan untuk dapatkan nasihat lah tentang cara, kalau ada rasa keliru, boleh ke ambil? Tak boleh ke? Bila masa nak ambil? Tanya je ahli farmasi. Tak kisahlah, kat klinik boleh, hospital boleh. Secara bertelefon pun boleh kan, boleh, Puan? boleh. Ataupun farmasi yang premis farmasi community pun boleh. Pun boleh juga lah. Tak ada masalah. Okey. Jadi banyak saya infokan. Yang baru soalan pertama ni pun sudah banyak info sudah. Okey, yang ni satu lagi, Puan. Untuk yang kedua punya, boleh Puan terangkan kan macam apakah kategori yang mereka yang tidak perlu berpuasa ni? Oh, kategori yang tak perlu berpuasa. Ya. Okey. Kita ada kategori pesakit yang tak perlu puasa. Satu, kita kena tahu orang sakit tu macam mana. Okey? Orang sakit ni sekiranya kalau dia puasa, tambahkan sakit dia ataupun melambatkan sembuh sakit dia, dia boleh tinggalkan puasa. Tapi dia wajib ganti puasa lah kalau dia dah sihat. Itulah kan. Okay. Untuk kategori ni kita ada dia bagi kelonggaran untuk tak puasa bila menyebabkan penyakit dia makin susah nak pulih ataupun makin mudarat. Okey. Kita ada 3 kategori lah yang akan saya kongsikan. Okey. Contoh orang yang sakit. Yang pertama, orang tua yang uzur. Okey. Selalu orang tua ni dia dah lemah tau. Ataupun kerana penyakit yang tak ada harapan nak sembuh ataupun memang sedia ada, memang dia dah lemah, dia tak larat. Dia lemah, dia boleh bergerak apa semua. Dia lalu makan. Tak lalu makan kan. Yang tu kita haruskan berbuka lah, tak payah puasa. Okey. Kalau bagi hari-hari tu dia kena bayar fidyah saja. Denda saja, dia tak payah ganti puasa lah. Memadai untuk bayar denda sahaja. Okey, untuk golongan kedua adalah perempuan yang sedang hamil. Okey, and then dia bimbang. Kalau dia puasa, dia akan memudaratkan kesihatan diri dengan baby sekali lah kan. Diharuskan untuk berbuka lah. Tapi ada juga yang macam rasa macam okey ni baby ni, okey je ni. Saya okey je ni, rasa macam boleh je puasa ni. Tapi dia kena fikir juga kan baby di perut kan baby juga di perut. Kalau rasa memudaratkan, yes, dia kena buka puasa lah. Kena paksa juga diri buka puasa. Buka puasa. And then dia untuk yang mengandung, dia kena gantilah puasa tu. Sama jugalah kan. Dengan bayar fidyah juga. Yang ketiga adalah ibu yang menyusukan anak. Okey, kalau dia bimbang, kalau dia puasa boleh mudaratkan diri dia. Contoh dah mudaratkan anak dia, contoh macam kurang susu, boleh buatkan anak dia dehidrasi. Okey, yang tu kita suggest untuk dia berbuka puasa lah. Okey, dan nanti dia ganti je lah puasa dengan bayar fidyah. Memang selalunya kalau ibu yang menyusu dia kena makan kan, kena minum banyak air. Betul. Supaya dapat menghasilkan banyak susu badan lagi kan, Puan? Betul. Dia akan selalu lapar, selalu haus. Memang selalu lapar lah. Benar kan? Juga. So, itulah antara pengertian sakit yang boleh berbuka, iaitu sakit yang mendatangkan susah amat sangat. Okey, berkemungkinan kalau dia puasa juga, dia akan membuatkan sesuatu yang buruk terjadi, dibimbangi lah akan bertambah sakit ataupun lambat sembuh. Okey, yang ni pun rasanya kepada orang-orang yang nampak soal kan tadi ada kategori yang macam tidak dibenarkan ataupun tidak disarankan untuk berpuasa kan. Jadi betul. Harap kepada yang sudah kami senarkan kategori tadi tu, harap memang ambil betul-betul serius lah, mengutamakan kesihatan badan, keselamatan diri, terutamanya ibu juga yang tengah mengandung dan tengah menyusukan anak kan. Okey, baik. Okey, kita sudah cerita banyak jenis-jenis kategori tadi kan, Puan. Jadi sekarang ni kita mau tahulah apakah bentuk-bentuk dos ubat yang menyebabkan sama ada ubat tu akan membatalkan puasa ataupun tidak membatalkan puasa. Boleh Puan tolong macam explainkan lah kepada audience kita pada pagi ni. Okay, thank you Puan Fanny. Okay, tentang isu pengambilan ubat masa berpuasa ni sebenarnya telah banyaklah dibincangkan. Kita pun sendiri confused. Boleh ke tak boleh kan? Betul. Dan risau dia terdapat ada pandangan yang berbeza lah dalam kalangan pakar agama. Okey, terdapat ada fakta-fakta tertentu. So pada tahun 2013, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM, okey, dia dah keluarkan satu pamphlet lah, panduan berpuasa bagi pesakit, terbitan kedua. Okey. So yang ni dia akan kategorikan jenis ubat-ubat yang boleh batalkan puasa dan sebaliknya.
Okey, kat sini saya akan sharekan yang ubat boleh batalkan puasa dan ubat tidak batalkan puasa. Betul. Okey, untuk ubat yang boleh batalkan puasa kita ada 5 lah. 1 ubat biji dan minum. Okey. Ubat yang dimasukkan ke dalam vagina termasuk pesari dan prosedur cucian vagina. Okey. Boleh juga lah. Boleh batalkan puasa. Okey, ubat yang dimasukkan ke dalam dubur seperti suppositori dan enema. Okey, ataupun ubat bius menyeluruh satu badan. Melibatkan gas. Okey, and then ubat inhaler untuk rawatan penyakit asma dan penyakit paru-paru kronik lah. Itu antara ubat yang boleh batalkan puasa. Okey. So next adalah saya kongsikan ubat yang tidak batalkan puasa. Okey, kita ada 7 tak silap saya. Ada 7. So, yang pertama ubat titis mata, hidung dan telinga dengan syarat ubat telinga tu tak sampai ke batas gegendang telinga. Di sana tepi je lah. Di tepi je. Okey. Yang kedua adalah ubat tablet sublingual ataupun dikenali sebagai ubat bawah lidah. Selalu ubat orang serangan jantung lah. Okey. Okey. Dengan syarat dia tak telan. Dia kena di bahagian dalam lidah je lah. Okey. Betul. And then semua bentuk suntikan sama ada lapisan kulit ke, otot ke, salur darah ke yang kita injek tu, tu tak batalkan puasa. Kena injection apa-apa pun vaksin memang, ke tak ada? Tidak. Okey. Jadi bagi yang rasa-rasa kalau mau pergi suntik-suntik tu, terima apa-apa ubat-ubat tu rasanya tidak membatalkan puasa ya? Ya, tak membatalkan puasa. Jadi harap yang menonton ni, okey, saya tahu sudah kan? Ya, betul. Harapnya lepas ni tak adalah takut nak pergi ambil injection lepas ni kan? Okey, seterusnya kita ada ubat sapu, ubat krim ke kan? Okey, ubat kumur-kumur sebab kita tak telan. And then ubat sembuh hidung dengan syarat tak sedut. Kalau sedut batal lah kan, automatik. Okey. Ya, and then ubat bius setempat macam nak cabut gigi ke kan, bius paruh ke, tu tak batalkan lah. Yang penting tak tertelan sejak lah kan, maksudnya. Tidak tertelan saja. Tapi untuk penggunaan inhaler, ni yang soalan paling famous kan. Inhaler ni famous. Kalau asma selalunya bosan hati dan takut tahan-tahan nanti memudaratkan keselamatan. Betul. Okey, untuk inhaler ni adalah dia ada 2 pendapat. Okey, sama ada batal ataupun tak batal dalam penggunaan inhaler. Okey, pendapat pertama dia cakap batal kerana bahan-bahan dalam inhaler tu akan sampai ke dalam perut melalui mulut. Ini kalau teknik salah lah. Okey. Pendapat kedua ada kata menyatakan tidak batal puasa sebab satu semburan inhaler tu dia hanya macam mempunyai isi pada beberapa titisan air. Dia ibarat macam kita berkumur. Kalau berkumur tak membatalkan puasa lah. Okey, dia juga dilihat juga sebagai satu keperluan rawatan yang mendesak. Maksudnya you tak ambil ubat, you akan asma macam tu. Betul. Memang bahaya tu. Bahaya kan. So, terpulang pada pesakit. Okey. Untuk buat pilihan sendiri berdasarkan keyakinan mereka. Dia yakin tak ubat tu batalkan puasa ataupun tak batalkan puasa. Kalau yakin dia batal puasa, dia gantilah. Dia gantilah kan. Kalau yakin tak batal, tak berpuasa je. Macam tu. Okey, jadi pilihan di tangan anda. Pilihan di tangan anda. Semua ada rasa terbatal puasa ataupun tidak kan depan. Betul tu. Yang penting yakin diri sendiri saja. Betul, yakin kan? saja. Okey. Pada pelancaran kita keempat sudah. Alright. So dan ini paling famous lah soalan ni. Terutama bagi yang pesakit-pesakit lah. Bertanya yang ada macam diorang cara pengambilan ubat ni kan Puan. Okey, selalunya umum memang tahulah kalau kita pengambilan ubat tu dia ada kekerapan dia kan. Betul. Contohnya macam satu hari ambil 3 kali, satu hari ambil 4 kali, ada juga yang sampai 5 kali kan. Betul. Jadi boleh Puan macam terangkanlah kepada audiens kita lah bagaimana caranya untuk pengambilan ubat ni pada musim puasa inilah. Boleh. Thank you Puan Fanny atas soalannya tentang macam mana tahap kekerapan yang berbeza tu kan. Okey. Bagi orang yang sakit, puasa bukanlah penghalang untuk meneruskan rawatan. Okey, pengubahsuaian masa pengambilan ubat-ubatan boleh dilakukan oleh pesakit. Tapi pesakit kena peka tahap kesihatan diri dan perlu bersedia untuk buka puasa kalau pesakit dah tahu rasa macam dah tarat ni. Memang kena buka puasa. Macam ada rasa pening-pening sudah ni. Pening-pening, rasa hypo, dah kena buka puasa. Okey, ni penting sebab kita tak nak ada kesan mudarat lah yang tidak diingini dekat pesakit. Yang penting dapatkan nasihat doktor dan ahli farmasi terlebih dahulu sebelum ubah suai cara pengambilan ubat. Jangan ubah suai sendiri ya, bahaya. Ya. Okey.
Okey, kalau ketidakpatuhan pesakit terhadap pengambilan ubat ni masa berpuasa amatlah membimbangkan sebab kita risaulah penyakit kronik macam hipertensi, diabetes, asma. Yang ni dia akan bagi komplikasi kepada pesakit. Yang ni kita risaulah, kita tak nak. So, seterusnya saya akan kongsikan dengan anda semua panduan umum pengambilan ubat ikut kesesuaian waktu makan pada bulan Ramadan dan bila nak makan. Betul. Jika arahan pengambilan ubat 1 kali sehari, let's say kalau dia cakap sebelum makan, you boleh makan 1 jam sebelum sahur. Okay. Jadi selepas makan? Kalau selepas makan, selepas sahur lah. Selepas bersahur ataupun selepas berbuka. Okay. So kalau 2 kali sehari, kita ada 2 option lah. Sama ada kita buat 1 jam sebelum sahur ataupun selepas berbuka. Kalau sebelum makan ni dia kena perut kosong. So kita boleh buat 2 jam lepas berbuka pun boleh. Waktu tu perut dah kosong. Okay. So kalau waktu 2 kali sehari selepas makan, kita boleh makan lepas sahur, lepas berbuka. So kalau 3 kali sehari, yang ni orang confuse sikit. Sekali sehari ni. Kan dia selalunya makan pagi, tengah hari, malam kan. Tapi bila puasa kita ada sahur, berbuka. Macam mana tu? Soalan dia. Ini soalan menarik. So kita boleh makan kalau sebelum makan 1 jam sebelum sahur. And then kita boleh selepas berbuka sebelum ambil menu utama. Maksudnya dia berbuka tu ringan lah. Makan kurma dulu ke, and then dia makan ubat. Lepas tu sebelum tidur baru makan ubat lagi lah. So dah kita dapat 3 kali lah. Betul, 3 kali. Tapi yang penting 3-3 tu kena tanya dulu lah kan. Betul. Masa timing dia lah kan Puan. Kena bincang dengan doktor, dengan ahli farmasi. Boleh tak? Okay. So, ada juga ubat yang macam 4 kali sehari. Ni dah kita confuse dah. Tu lagi lah. Selalunya pagi, tengah hari, petang, malam kan. Selalu kalau orang selalu makan 6 pagi, 12 tengah hari, 6 petang, 12 malam. Betul. So, kalau puasa macam mana? Yang ni kita kena tengok lah. Tengok pada penyakit tu. Sometimes kalau contoh macam ubat antibiotik, kita boleh minta lah doktor. Contoh doktor bagi antibiotik 1 biji 4 kali. Cakap lah dengan doktor, boleh ke ada tak ubat yang perlu makan 2 kali sehari ke? Tanya saranan lah kan. Saranan daripada pihak doktor dengan ahli farmasi. Tapi tak semua ubat ada lah. So itu memerlukan justifikasi daripada doktor. Doktor akan tengok lah keperluan untuk tukar jenis ubat bertakluk pada penilaian doktor yang merawat pesakit tu. Boleh tak kita tukar kepada ubat alternatif lain? Yang bolehkan kita untuk berpuasa lah kan? Yes, yang bolehkan puasa. Jangan risau. Kalau bagi 4, kita tanya, ada tak option lain? Tak mesti salah. Ada kan? Mesti ada. Kalau tidak, memang fikir-fikirlah kan kita. Kalau tak ada, you makanlah ubat tu dulu, nanti bergantilah puasa. Macam tu je lah kan dia punya last choice kan? Yes, last choice dia. Okay. So macam kita pun rasa macam banyak sudah perkongsian kan. Sebanyak 4 topik kami tadi. Okay, kami ingin meminta macam untuk berehat dulu. Jadi bolehlah kita menonton dulu video yang akan ditayangkan sebentar lagi. Dan nanti jangan dulu pergi. Mesti kekal bersama kami ya. Okay. Jumpa lagi nanti. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Kami, warga Farmasi Pejabat Kesihatan Daerah Kemaman, ingin menasihatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan agar tidak mengabaikan pengambilan ubat di bulan puasa. Bagi umat Islam yang terpaksa mengambil ubat di bulan Ramadan, waktu pengambilan ubat boleh diubah suai. Rujuklah doktor dan ahli farmasi anda bagi mendapatkan khidmat nasihat. Berikut merupakan panduan pengambilan ubat di bulan Ramadan. Berikut adalah ubat-ubat yang tidak membatalkan puasa. Ubat titis mata atau hidung atau telinga, tablet sublingual bawah lidah, ubat sapuan seperti krim atau salep, ubat sembuh hidung, ubat komo, suntikan insulin, ubat bius setempat atau separuh, dan inhaler. Penggunaan ubat yang boleh membatalkan puasa adalah ubat biji, ubat minum, pesari, substitutori dan juga ubat bius menyeluruh. Berikut merupakan panduan pengambilan ubat yang perlu dimakan atau diminum semasa berpuasa. Maklumat yang diberikan adalah panduan umum. Mungkin wujud perbezaan dalam penentuan hukum antara mazhab atau pendapat.
Oleh itu, rujuklah doktor atau ahli farmasi anda bagi mendapatkan khidmat nasihat yang lebih lanjut. Selamat berpuasa dan selamat menjaga kesihatan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sihat satu Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bulan Ramadan sudah menjelang tiba. Kami, warga bahagian perkhidmatan farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia, ingin menasihatkan agar tuan-tuan dan puan-puan tidak mengabaikan pengambilan ubat-ubatan semasa bulan yang mulia ini. Bagi umat Islam yang terpaksa mengambil ubat untuk sesuatu penyakit dalam bulan Ramadan ini, waktu mengambil ubat boleh diubah suai. Rujuklah doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan pandangan mereka. Video berikut adalah panduan umum tentang cara mengubah suai waktu mengambil ubat dan penggunaan ubat yang tidak membatalkan dan boleh membatalkan puasa. Selamat berpuasa dan selamat menjaga kesihatan.
Okey, selamat kembali bersama kami untuk topik yang ketiga ini. Puasa perlu ambil ubat, ketahui caranya. Okey, memang ramai yang bertanya tadi, nampak sudah ramai banyak soalan. Ada soalan yang sangat unik. Nanti di penghujung tu baru kami akan jawab ya, tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, untuk yang soalan yang kelima ni puan. Tadi kita sudah tanya, kita selalu bincang pasal apa jenis ubat. Lepas tu untuk yang kategori ubat macam mana, untuk kategori pesakit macam mana yang akan batal puasa, ada batal puasa, macam tu kan. Untuk yang kelima ni kita macam bagi spesial sikit lah. Untuk yang pesakit diabetes. Jadi yang ni puan, apakah nasihat yang puan berikanlah kepada mereka pada bulan puasa ini, terutamanya sekali penonton kita ni lah puan. Terima kasih Puan Fanny atas soalan ni. Pesakit diabetes memang soalan popular lah kalau berkenaan puasa ni. Okay? Untuk pesakit-pesakit diabetes yang ambil suntikan insulin, okay, dos dan waktu insulin disuntik harus diubah sesuai lah. Maksudnya kita kena ubah mengikut sahur dengan waktu berbuka. Yang tu kita, tapi itu kita akan berbincang dengan doktor berdasarkan ujian tahap gula dalam darah yang dilakukan sebelum bulan puasa. Maksudnya kita kena tengok dulu kondisi patient tu. Dan buat preparation awal-awal lah kan puan maksudnya. Lepas tu kita kena bincang dengan doktor cara nak ambil ubat supaya sebab apa kita kena bincang, sebab kita nak elakkan paras gula dalam darah ni sama ada menjadi terlalu rendah atau yang kita kenali sebagai hypoglycemia ataupun terlalu tinggi lah, hyperglycemia. Yang ni yang kita paling risau lah dalam pesakit diabetes ya. Takut tiba-tiba berlaku kan. Ya, takut tiba-tiba. So, pesakit-pesakit diabetes perlu dapatkan pemeriksaan kesihatan dan menjalani program pendidikan bersama-sama dengan pegawai perubatan, pegawai dietetik, pegawai farmasi dan jururawat diabetes lah untuk faham cara-cara nak berpuasa yang betul dalam bulan Ramadan. Okey, untuk pengetahuan puan kan, macam kita ada tadi saya sebut hypoglycemia kan, hyperglycemia kan. So hypoglycemia ni, gula rendah dalam darah ni, dia kena tahu tanda-tanda dia. Kalau ada tanda-tanda ni, dia orang kena berbuka lah. Macam mana tu puan? Kita mau tahu apa tanda-tanda je tu. Okey, tanda-tanda hypoglycemia dia akan rasa mengantuk, lemah, lapar, gegar. Kalau orang sini panggil gegar lah, gegar badan, gigil kan, getar peluh, macam tiba-tiba keliru, rasa nak marah kan, gangguan emosi lah, gelisah, tiba-tiba rasa macam tengok something tu dia rasa lost macam focus. nak lost focus, macam nak macam pitam. tumbang Yes, macam tu. itu hypo lah. Itu hypo lah kan. Yes, kalau kita galakkan lah untuk berbuka. untuk yang tadi hyper pula pun macam mana? Hyperglycemia ni maksudnya gula terlampau tinggi dah. Mungkin sahur tu lebih sangat. Terlebih gula. Terlebih gula. Minum banyak manis. Ya, minum banyak manis ke. Tanda-tandanya ialah dia selalu akan sangat dahaga. Dia akan kerap minum air. Walaupun dia minum. Macam tidak cukup lagi. Tak Mesti cukup. minum lagi. Dia akan kata hausnya. Baru berapa jam puasa kan. Dia kata hausnya. Tu sangat dahaga lah. And then dia akan kerap buang air kecil. So dia kena banyak minum. Dia banyak juga pergi tandas kan. And then dia akan rasa sangat letih. Walaupun tu. Yang itu adalah tanda-tanda gula tinggi lah dalam darah. Ingatkan kalau gula tinggi dia bertenaga kan. Tapi tak, ni dia untuk pesakit diabetes dia lain. Dia akan jadi letih. Sebab gula tu dia stay je dalam darah. Dia tak jadi tenaga. Dia tak tukar kepada tenaga lah. Sebab tu dia dia digunakan lah untuk badan kita. Jadi dia tak keluar digunakan daripada tandas sajalah kan. Yes, tu yang dia akan kerap kencing. Nak keluarkan gula yang tinggi dalam darah. Okey. So, kepada pesakit yang ada hypoglycemia, kurang gula, ataupun hyperglycemia, lebih gula, segeralah berbuka. Okay? Kalau ada tanda-tanda yang dah disebutkan tadi. Okay? Yang penting kita kena yang kita risau hypoglycemia, hyper dengan dehidrasi lah, kurang minum air. Okay. Sebab ini akan boleh memudaratkan keadaan pesakit diabetes. Soalnya kalau dehidrasi ni orang cakap aku kurang minum air ni, kurang minum air. Rupanya dia hyper pula puan. Hyper. Betul. Okey, segera jumpa dengan doktor kalau gejala masih tak hilang ataupun keadaan semakin teruk. Ya, betul. Jangan pandai-pandai ambil keputusan sendiri membuat insulin tu macam saya ikut jalan macam yang sebelum ni punya. Jangan itu kita kena mesti kita minta nasihat daripada ahli farmasi ataupun juga doktor. Betul. Okey, yang ni yang rasanya macam peringatan penting lah yang selalunya orang kan perlu semua pesakit tahulah kan puan untuk yang ni.
Puan boleh bagi apakah peringatan penting yang perlu diketahui oleh pesakit lah, terutama pada masa puasa ni kan, cara pengambilan ubat tu. Okay. Thank you, Puan Fanny. Peranan peringatan penting ya. Okay. Semua kita tahu, okay, puasa ni saya faham. Puasa ni adalah amalan yang terbaik untuk kesihatan kita. Okay. Tapi walau bagaimanapun, pengambilan ubat-ubatan terutama, okay, untuk penyakit kronik hendaklah diteruskan. Jangan tiba-tiba stop. Okay. Bahaya. Betul. Lagi-lagi kalau ubat darah tinggi. Jangan gitu, jangan tiba-tiba stop kan. Dia mesti konsisten makan. Okay. Dapatkan nasihat doktor. Berbincang, jangan risau. Jangan takut nak bincang-bincang dengan doktor. Farmasi. Kita orang okey. Macam puan sebelah saya, senyum saja. Jangan takut. Jangan takut. Ya. So, sedikit mungkin kalau orang yang penyakit kronik ni, kalau dia nak berpuasa juga boleh, cuma kita perlu ubah sikit lah, dan kita kena ada pemantauan yang berterusan daripada ahli profesional kesihatan. Okay. Sebab tu saya cakap penting ya untuk kita ada komunikasi berkesan antara pesakit dengan ahli profesional. Okay, sangat penting supaya ambil ubat tu berkualiti sepanjang pesakit berpuasa. Seperti mana sebelum puasa, seperti mana juga orang dapat semasa puasa. Betul. Okey, oleh itu pesakit dinasihatkan untuk merujuk kepada doktor ataupun ahli farmasi sebelum buat sebarang perubahan dalam pengambilan ubat-ubatan. Okey, jangan ubah sendiri-sendiri guys. Ahli farmasi marah sebelah saya. Marah ni. Okey. So, antara panduan umum lah yang saya boleh share, kongsikan dengan penonton-penonton semua dengan Puan Fanny. Apa yang kita boleh buat untuk bantu pesakit lah, tak kisahlah mak ayah ke ataupun pakcik-makcik kat rumah kan. Jiran pun boleh. You sebagai pendengar, you boleh tolong nasihatkan jugalah. Ada 4 yang tips lah yang saya boleh sharekan. Dengar betul-betul. Yang pertama, patuhi janji temu doktor yang telah ditetapkan. Ujian darah yang dijalankan dapat menggambarkan tahap kesihatan pesakit yang terkini. So doktor boleh tengok patient ni okey ke tak, fit ke tak, boleh tak nak puasa. Macam tu. Yang kedua adalah dapatkan nasihat daripada doktor berkaitan keperluan pengubahsuaian dos ubat. Perlu tak ubah bulan Ramadan nanti. Jangan buat perubahan dalam pengambilan ubat-ubatan sendiri. Tanpa konsultasi daripada doktor kan? Yes, betul. Yang tu yang kita nak elakkan lah. Yang ketiga, dapatkan khidmat nasihat daripada ahli farmasi berkaitan jadual pengambilan ubat sepanjang bulan Ramadan. Sebab setiap orang ada jadual yang berbeza lah. Kita tak boleh samakan semua orang. Betul-betul. Macam tadi lah. Ada pengambilan 3 kali sehari. Semua tu kan. 2 kali, 4 kali ke. Macam tu. Yang keempat, yang terakhir tipsnya adalah mengatur menu pemakanan yang sihat. Itu penting. Itu penting. Kena kurangkan semua benda-benda manis. Yang masin. Bersantan. Tapi selalunya masa bazar, jualan di bazar ni kan puan, semua makanan semua sedap-sedap. Kita macam masa tutup mata, yang penting makan sedap. Boleh nak makan sedap tapi kita gunakan konsep sederhana. Betul. Okay. So yang tu macam saya cakap tadi jugalah, amalan pemakanan yang sihat dan seimbang perlu dititik beratkan untuk pesakit pada waktu sahur dan juga berbuka puasa sepanjang bulan Ramadan. Konsep dia, lewatkan sahur dan awalkan berbuka adalah sunnah Rasulullah SAW yang amat relevan. So amalan sederhanalah dalam pemakanan kita galakkanlah juga. Betul. Jangan risau, kita ada 30 hari puasa. So maksudnya kita boleh try 30 menu. 30 menu. Tapi yang penting kurang benda-benda yang tinggi macam gula dan juga garam. Jangan risau. So, kefahaman pesakit tu sendiri dia penting lah untuk faham apa sakit yang dia ada. And then untuk jalan ke ibadah puasa bulan Ramadan tu penting lah untuk persiapkan diri. Tak lupa juga ahli keluarga. Dia mainkan peranan yang sangat penting lah. Sebab apa? Ahli keluarga jugalah boleh pantau. Terdekat juga kan? Terdekat juga keadaan pesakit yang sedang puasa. Justru pesakit-pesakit kena peka lah dengan status kesihatan dan mereka perlu bersedia untuk berbuka puasa
kalau keadaan memerlukan pesakit untuk buat demikian lah. Sebab kalau terus juga puasa kita risau, okey, dikhawatiri akan memudaratkan kesihatan pesakit lah. Yang penting sihat dulu guys. Betul, jangan pandai-pandai. Pandai-pandai. Jangan pandai-pandai. Kena pastikan diri tu memang bersedia, baru kita rasa macam okey, boleh puasa. Tapi kalau rasa macam memang tidak boleh, sudah terpaksa kita berbuka lah kan puan. Lepas tu kita ganti pada masa yang akan datang nanti. Betul, nanti kita berganti. Risau. Okey, untuk maklumat yang tadi yang saya share adalah sebagai panduan am lah. Okey, mungkin terdapat ada perbeza pendapat dalam berkaitan pengambilan ubat serta macam status batal ke tak batal puasa kan yang diterangkan. Okey, dia ada berbeza ni sebabnya mungkin disebabkan kaedah qiyas lah atau penentuan hukum. Macam mana para pakar-pakar agama tu nak decide batal ke tak. Diorang ada pendapat lah. Berbeza antara mazhab dengan pendapat. Okey. Tapi informasi yang saya sharekan dengan anda semua tadi tu adalah berdasarkan pandangan hukum daripada mazhab Syafi'i dan panduan berpuasa bagi pesakit yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia lah. Okey, maksudnya macam banyak sudah info kan dari tadi awal sampailah ke sekarang ni. Tapi sebelum tu okey, kita mau rehat lagi balik puan. Jadi bolehlah penonton semua type soalan dan nanti kami akan ambil semua soalan tu dan akan jawab. Jadi jangan lupa sambung lagi bersama kami di podcast ini. Betul. Thank you. Wah, nanti saya kita mula pagi dengan senyuman, langkah kaki penuh keyakinan. Di Wellness Hub kita berkumpul bersama sihat jiwa dan tubuh. Gaya hidup sihat kita kejar bersama usaha tak pernah pudar. Batu pahat jadi saksi setia, kita bangkit kuat penuh tenaga. Jaga makan, jaga minda, tubuh cergas, semangat membara. Di sini kita bina keluarga, saling sokong tak kira siapa. Gaya hidup sihat kita kejar bersama usaha tak pernah pudar. Batu pahat jadi saksi setia, kita bangkit kuat penuh tenaga. Jaga marga, ayo bergerak jangan berhenti, kita mampu capai mimpi. Wellness Hub jadi tempat kita melangkah maju penuh cita. Gaya hidup sihat kita kejar bersama usaha tak pernah pudar. Batu pahat jadi saksi setia, kita bangkit kuat penuh tenaga.
berjalan si gadis desa yang manja jelingan, yang manja menuju dia ke kota, di tangannya berbunga, di hati penuh cinta. Berbagai macam bunga dibawa untuk dijual di kedai mama. Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis ayu. Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis ayu. Ramai orang membelinya, bunga-bunga jualannya si Ayu, gadis Ayu. Datang seorang pemuda dapat melebur hatinya memetik. Oh cintanya kini berjalan dengan pasangan, tak hirau lagi dengan jualan. Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis Ayu. Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis Ayu. Berlenggang dia berjalan si gadis desa yang manja jelingan, yang manja menuju dia ke kota, di tangannya penuh bunga, di hati penuh cinta. Berbagai macam bunga dibawa untuk dijual di kedai mama. Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis ayu. Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis ayu. Ramai orang membelinya, bunga-bunga jualannya si Ayu, gadis Ayu. Datang seorang pemuda dapat melebur hatinya memetik. Oh cintanya kini berjalan dengan pasangan, tak hirau lagi dengan jualan. Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis Ayu. 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 Halo, selamat kembali bersama kami. Okey, inilah bahagian saya rasa slot yang orang paling tunggu-tunggu puan, iaitu soalan kan. Soalan. Kami tengok dan okey, masanya untuk menjawab. Okey, ini daripada penonton kita, Puan Frizurah Ranwan. Jadi puan ni tanyalah, jikalau gastrik yang sudah makan ubat time sahur dibolehkan berpuasa? Dibolehkan berbuka ganti puasakah? Oh, okey. Terima kasih. Puan Fizura Ratwan. Ya, Okey, betul. saya faham. Puan ada gastrik kan? Kalau ada gastrik, kalau you dah rasa pedih sangat dan memudaratkan, you dah tak rasa tak larat sangat, dibolehkan untuk berbuka puasa lah. Okey, nanti kita ganti. Tapi, gastrik bukanlah alasan untuk semua orang tak berpuasa. Okey. Dengar tu. Jadi jangan ambilkan macam Ambil alasan mudah lah. pasal gastrik terus Ya. berbuka macam tu kan. Sebab orang gastrik ni dia boleh dia boleh buat persediaan awal lah sebelum berpuasa. Maksudnya dia boleh makan ubat siap-siap and then waktu sahur, lewatkan sahur dan boleh awalkan dekat berbuka. lah kan. And then makan tu jangan makan terlampau banyak sangat lah. Kita takut ada pedih hulu hati. Jangan makan pedas lah kan. Jangan kalau makan penting pedas. Yes. pedas. Okey. The plan.
Untuk yang soalan kedua daripada Puan Asna Aryani. Dia cakap, salam Puan. Macam mana untuk ubat tambah darah sebab kena makan ubat kosong, lepas tu tunggu 2 jam baru boleh makan. Okey, faham. Puan Azna Aryani terima kasih atas soalan dia. Untuk ubat tambah darah, memang saya faham memang kena makan waktu perut kosong lah, sebab itu waktu yang lebih baik penyerapan ubat. Yang ni saya boleh suggestkan untuk puan makan sebelum tidur. Okey. At least 2 jam lepas berbuka, lepas you dah makan, 2 jam lepas berbuka, masa tu perut kita dah kosong. Okey, yang makanan best, dah turun, perut kita dah kosong, yang tu you boleh makan dah ubat tambah darah tu. Sebelum tidur lah, better. Senang. Okey, jadi yang ni soalan ketiga pula. Banyak rasanya kita punya pemberi soalan ni, tonton dan perempuan ni banyak kepada yang puan lah, daripada perempuan. Saya rasa memang banyak. Betul. Yang ketiga ni daripada Puan Katie Sloan. Rectal swab akan batalkan puasakah? Okey. Menarik soalan ni. Thank you Katie Slot atas soalannya. Untuk rectal swab ni, kita kena tengok prosedur tu macam mana. Adakah rectal swab di luar sahaja ke ataupun ada dimasukkan ke dalam rectal? Okey, kalau luar sahaja dia tak membatalkan puasa lah. Tapi kalau masuk dalam tubuh, dalam rectal lah kan puan, dia akan batalkan puasa lah. Okey, so untuk yang keempat, ni daripada Puan Desa Samsudin. Dia cakap soalan, untuk antibiotik yang perlu diambil 3 kali sehari boleh ke adjust puan? Boleh ke adjust masa, dia bilang. Okey, terima kasih Desa Samsudin atas soalannya. Untuk antibiotik 3 kali sehari, yes, kita boleh adjust lah masa. Sahur, berbuka dengan sebelum tidur. Semua tu pun kena tanya doktor dengan juga ahli farmasi kan puan? Betul, kena bincang dengan doktor ahli farmasi lah. Okey, untuk soalan yang seterusnya daripada Puan Frizura Rahwan, dia bilang, jikalau memang ada gastrik, sudah makan ubat tapi masih pedih perut, pening kepala, boleh buka dan ganti puasa? Okay, thank you Fizura Ratuan. Untuk kalau macam tu, kalau ada gastrik, you dah makan ubat kan, tak tahan juga, you dah rasa mudarat kan, dibenarkanlah untuk buka puasa dan ganti. And then tapi jangan jadikan gastrik sebagai alasan lah. Sama juga, kena jumpa doktor, berbincang macam mana, takut ada ulcer ke apa ke, dan kita kena discuss balik lah dengan doktor. Kena cek balik. Yes. Okay, yang seterusnya pula daripada Sam Syari. Sam Ashri. Okay, yang ni bagaimana pengambilan ubat yang memerlukan 3 dos sehari? Rasanya ni macam tadi saya kena terangkan masa explanation tu kan. Betul. Boleh terangkan balik. Okay, thank you Sam Ashari. Untuk 3 kali sehari, dari you boleh makan waktu sahur, and then waktu berbuka dan juga sebelum tidur. Sama juga dengan tadi punya soalan. Okay, yang ni pun daripada Puan Surya Saleh. Dia ada 2 soalan lah puan. Okay. Jadi yang pertama tu, adakah penggunaan inhaler bagi pesakit asma membatalkan puasakah? Yang kedua pula, adakah perubahan masa makan ubat memberi kesan kepada keberkesanan rawatan? Okey, terima kasih Puan Surya Saleh. Okey, untuk soalan pertama, penggunaan inhaler batal puasa ataupun tidak. Dia bergantung kepada keyakinan dia lah, sebab kita ada 2 pendapat. Satu pendapat menyatakan inhaler dia akan batalkan puasa sebab ubat tu masuk daripada mulut masuk ke perut. Itu batal puasa. Tapi kalau you yakin, pendapat kedua, dia kata ubat asma ni ibarat titisan air yang dianggap macam berkumur lah. Okey, kalau berkumur tak membatalkan puasa dan keadaan tu mendesak sebab you perlukan rawatan. Betul. Itu tak membatalkan puasa. So berbalik kepada keyakinan puan, sama ada puan yakinkah dia batal ataupun yakin tak batal lah. Kalau contoh yakin batal, kita gantilah kan puan. Sahaja puasa. Kalau rasa tidak membatalkan, kita just continue sajalah. Sebab itu daripada kita punya keyakinan diri kan. Betul, keyakinan diri. Okay. Yang untuk soalan yang kedua tu, adakah perubahan masa makan ubat memberi kesan kepada keberkesanan rawatan? Okay, sebenarnya perubahan masa as long as the within the time frame, maksudnya merangkumi masa yang ubat tu bertindak, should be keberkesanan tu masih sama. Sebab tu pentinglah untuk berdiskus dengan doktor dan ahli farmasi sebelum you tukar waktu pemakanan tu. Jangan pandai-pandai. Okay. Yang ni rasanya
kedua soalan yang terakhir lah kan. Yang ni kedua soalan terakhir. Yang ni daripada penonton kita yang lelaki lah Puan. Rasanya yang first kita punya penonton lelaki yang bertanya. Okey, dia cakap salam doktor. Okey, doktor. Saya bukan doktor, saya ahli farmasi sama, saya sahaja. perempuan saja. Okey, saya makan ubat Gemfibrozil kah? Apa sebutan saya? Okey, sebelum puasa dan sebelum tidur. Tapi masa sebulan puasa ni saya selalu lupa makan sebelum tidur. Tapi saya makan time lepas sahur. Bolehkah? Macam tu. Bermaksud, terima kasih Encik Taufik Taufik Kasudin. Kasudin. So you ada makan ubat Gemfibrozil sebelum puasa. Maksudnya ubat Gemfibrozil adalah untuk kolesterol kan? Maksudnya 1 kali sehari. Betul. Okey, kalau itu tak ada masalah untuk you gantikan tukar waktu makan untuk sahur, tak ada masalah. Bolehlah teruskan. So lebih baik makan daripada terlupa lah. Lebih makan daripada terlupa kan? Ya, betul. Okey, kita di soalan yang terakhir sudah. Okey, yang ni pada Puan Dayang Aniza Hasni. Dan Puan ni cakap macam dia nak tanyalah, bapa saya ambil insulin diabulin yang 70 tu lah. Okey, pagi 14, malam 8. Boleh ke saya tak suntik insulin pagi untuk mengelakkan bapa saya hypo untuk menunaikan ibadah puasa? Terima kasih Dayang Aniza Hasni bertanya untuk bapa dia lah kan. So, pertama sekali kita kena tengoklah jenis insulin. Kalau kat sini insulin 30-70. Okey, pagi cucuk 14, malam cucuk 18. Untuk insulin kita ada teknik dia lah. Okey, pertama sekali you memang kena berbincang dengan doktor, dengan ahli farmasi dulu, sebab kena tengok rekod darah yang terkini lah, bacaan gula pesakit yang terkini. Untuk ayah awak tu kita tengok bacaan gula dulu. Adakah ayah awak tu fit ke tidak untuk berpuasa? Itu satu. You kena jumpa doktor dengan farmasi. And then yang kedua, kalau nak tukar insulin, dia ada cara. Maksudnya kita boleh tukar atau balikkan dos insulin tu. Maksudnya you cocok 14 pagi kan. Bulan puasa mungkin boleh cocok 14 petang. 8 tu jadi pagi. Sebab kita tukar dengan waktu sahur dengan waktu berbuka. Itu salah satu cara lah. Untuk you tak cocok insulin tu, dan macam mana you nak kurangkan dos ke, kadang-kadang ada juga yang patient kita boleh kurangkan dos 20% ke 50% ke, ataupun nak tukar waktu cocok insulin tu, itu semua bergantung pada penilaian doktor dan ahli farmasi. Betul, semua kena minta nasihat juga. Yes, kena tengok bacaan gula balik lah. Untuk Puan Dayang Aniza. Okey, macam masih banyak lagi soalan ni Puan. Ada lagi? Okey kah? Boleh tanya lagi? Boleh jawab lagi? Okey, kita punya soalan yang ni kita ambil lagi lah. Kami masih lagi buka. Okey, alright. Ini daripada Seri Cahaya Delima. Soalannya adalah, apakah risiko untuk pesakit dialisis yang ingin dan berpuasa? Dan apa nasihat yang boleh diberikan pesakit dialisis yang ingin juga berpuasa untuk kekal cergas? Thank you Puan Seri Cahaya Delima. So antara risiko pesakit dialisis ni, kita takut dia hypo dan dia punya blood pressure terlampau rendah, dia terlampau penat. Sebab dia dialisis tu, kita kena tengok jugalah dialisis dia tu berapa kali seminggu. Kena tengok kerapan dia lah kan. Yes. Selalunya diorang ni akan selalunya dalam keadaan lemah lah. Tapi kalau nak juga berpuasa, yang tu you kena discuss dengan doktor. Sebab kita nak tengok blood pressure dia okey ke tidak, gula dia okey ke tidak, macam tu. Kita tak boleh sesuka hati untuk berpuasa lah bagi patient dialisis. Kita kena tengok jadual dialisis betul-betul dia. Kan dia punya jadual. Betul. Okey, ni daripada Makmal Molekular. Molekular? Daripada Makmal Molekular. Okey. Bagaimana pula bagi pengambilan sampel seperti NPS, ORO, short swab boleh menyebabkan batal puasa? Rasanya ni Puan. Ini agak teknikal agak teknikal. Terima kasih kepada Makmal Molekular sebab saya ni ahli farmasi. Satu. Second, saya tak tahu apa itu NPS dengan oral swab tu. Macam mana dia punya prosedur. Tapi kalau during pandemic, masa COVID-19 tu kan, kalau kita buat swab hidung tu. Yang tu tak membatalkan puasa. So dia masih di luar kan? Masih kat luar. Tapi saya kena
itulah saya tak pasti apa tu NPS tu lah. Yang ni nanti mungkin kami boleh refer lagi lah balik kan. Lagi lah balik. Okey. Yang ni yang saya rasa untuk terakhir lah kan Puan. Yang terakhir lah kan. Okey, daripada Puan Neng Siti Raihana. Untuk ubat darah tinggi yang diambil waktu pagi, bolehkah diambil selepas berbuka sekiranya terlupa untuk diambil selepas bersahur? Oh, boleh. Terima kasih Neng Siti Raihana. Okey. Kalau you tertinggal ubat darah tinggi waktu pagi, yes, boleh. Masih boleh ambil tu lah. Masih boleh ambil lah. Untuk berbuka nanti. Yang penting ada ambil lah kan. Jangan tidak terskip. Bahaya tu. Sebab darah tinggi masih kena kawal lah. Betul. Rasanya kita sudah dapat informasi-informasi yang sangat berguna pada hari ini kan Puan. Okey, sebelum kita tutup kita punya podcast pada pagi ni, Puan ada apa-apa nasihat kepada penonton kita? Okey, ada. Okey, untuk pesakit dan orang awam, kalau you guys ada apa-apa soalan, okey, kita ada call center farmasi. Okey. Kita ada nama dia Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan ataupun National Pharmacy Call Center, NPCC. You boleh call melalui talian 1-800-88-6722 Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Okey. Dan jangan lupa follow kami di Facebook, Instagram dan TikTok. Kenali ubat anda untuk hebahan dan informasi terkini. Okey. Jadi maka dengan itu Puan ada apa-apa mau bagi apa-apa macam pesanan kah semasa bulan Ramadan ini? Selamat berpuasa kepada semua. Jaga kesihatan. Betul. Kan? Yang penting jaga diri. Apa-apa pun pasal ubat ni kena tanya kepada doktor dan juga ahli farmasi. Betul. Okey, sekian tu saya daripada kami di podcast Sembang Siar Ramadan. Jumpa lagi pada podcast yang lain. Bye-bye.